Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ahmad Bukhari bin Muhammad Sharif, bernombor metrikan A200-646. Hari ini saya akan membentangkan tokoh perbandingan agama yang telah saya pilih, iaitu Mircea Eliade. Ini merupakan isi kandungan yang akan saya bentangkan sebentar sahaja lagi. Terdapat beberapa konteks-konteks penting yang ada di dalam pembentangan saya. Pertama sekali, kita pergi kepada pengenalan. Bidang perbandingan agama merupakan satu cabang penting dalam kajian agama kerana ianya membantu kita dalam memahami persamaan dan perbezaan antara pelbagai tradisi keagamaan. Dalam bidang ini, Mircea Eliade dikenali sebagai tokoh yang sangat berpengaruh kerana beliau menekankan pengalaman terhadap yang suci sebagai teras agama, bukan sekadar ritual atau doktrin semata-mata. Latar belakang tokoh. Mircea Eliade dilahirkan pada tahun 1907 di Romania dan meninggal dunia pada tahun 1986 di Amerika Syarikat. Beliau merupakan seorang ahli falsafah, sejarawan agama dan penulis yang sangat prolifik. Kemuncak kerjaya akademiknya ialah apabila beliau menjadi profesor sejarah agama di Universiti Chicago yang menjadikannya ia sebagai tokoh yang terkenal di peringkat antarabangsa. Pengalaman di India. Salah satu faktor penting yang membentuk pemikiran Eliade ialah pengalamannya di India. Beliau mempelajari falsafah Hindu dan mengamalkan yoga di bawah bimbingan sarjana terkenal iaitu Surendranath Dasgupta. Pengalaman ini menyebabkan Eliade melihat agama sebagai pengalaman rohani yang sangat mendalam dan bersifat sejagat. Matlamat utama Mircea Eliade dalam kajian perbandingan agama ialah untuk memahami agama sebagai pengalaman manusia terhadap yang suci. Beliau menolak pandangan yang hanya melihat agama sebagai fenomena sosial atau psikologi. Bagi Eliade, agama sangat memainkan peranan yang sangat penting dalam memberi arah dan tujuan kepada kehidupan manusia. Faktor penglibatan dari sudut dalaman dan luaran. Dari sudut dalaman, Mircea Eliade mempunyai minat yang sangat mendalam berkenaan tentang persoalan makna hidup dan kerohanian manusia. Beliau percaya bahawa di sebalik kepelbagaian agama, terdapat pengalaman suci yang sama dikongsi oleh setiap manusia. Inilah yang mendorong Mircea Eliade mengkaji agama secara fenomenologi. Dari sudut luaran pula, pendekatan Mircea Eliade dipengaruhi oleh intelektual Eropah yang ketika itu cenderung kepada sekular. Oleh hal yang demikian, Mircea Eliade mengatakan bahawa perlu ada satunya pendekatan yang memberi ruang kepada dimensi spiritual. Selain itu, pengalaman perang dan kerjayanya di peringkat antarabangsa turut mempengaruhi pendekatan beliau. Tema kajian utama. Antara tema kajian utama Mircea Eliade ialah konsep yang suci dan yang profan. Beliau juga memperkenalkan konsep hierofani, iaitu manifestasi yang suci terhadap dunia biasa. Selain itu, mitos, simbol dan ritual dilihat sebagai medium utama manusia berhubung dengan realiti transenden. Sumbangan Mircea Eliade. Sumbangan terbesar beliau ialah memperkenalkan pendekatan fenomenologi agama. Beliau membantu dunia akademik memahami agama dari sudut pengalaman penganutnya sendiri. Karya-karyanya seperti The Sacred and the Profane masih menjadi rujukan utama hingga ke hari ini. Pujian dan kritikan. Walaupun Eliade banyak menerima pujian, tetapi beliau tidak lepas daripada kritikan. Antara kritikan utama ialah pendekatan beliau terlalu menguniversalkan agama dan kurang memberikan perhatian terhadap konteks sejarah dan wahyu. Namun begitu, kebanyakan sarjana utama mengiktiraf sumbangan besar yang dibawa oleh Mircea Eliade dalam kajian perbandingan agama. Kesimpulannya, Mircea Eliade merupakan tokoh yang sangat penting dalam kajian perbandingan agama. Pemikirannya membantu kita dalam memahami agama sebagai pengalaman manusia terhadap yang suci. Walaupun terdapat kelemahan, sumbangannya tetap besar dan wajar dinilai secara kritikal, khususnya dari perspektif Islam. Itu saja pembentangan daripada saya. Jika ada terdapat persoalan atau pertanyaan, boleh ajukan di ruangan komen di bawah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.